Yang murah pun tu aja. Tu aja. Janganlah sure dah. Tinggal capital tu. Tinggal betul. Saya kecil lagi. Air apa tu bang? Garam? Ha? Air apa tu? Masak. Ha? Masak. Oh, air masak. Masak ni RM6. Tadi ada bang. Campur boleh bang? Ayam 2 lagi nanti. Bagi ayam 2, daging 1 bang. Ayam 2 lagi. Rasa macam sedap lah, saya nak try dulu. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next guys. Hari ni kita berada, mesti korang tahulah tempat ni tempat apa, iaitu Terminal Bas Larkin. Kita dekat sini, saya beberapa jam lepas, jadi tekan-tekan wes tengok bazar Ramadan terdekat area saya tinggal dekat mana. Ngam-ngam saya jumpa tu dekat Terminal Bas Larkin ni. Saya pun heran. Saya datang, saya rong, rupanya dekat dalam sana memang best guys. Ada benda banyak yang boleh saya explore dalam video ni. Selain itu, dekat depan saya ni dia ada satu bazar hari raya di mana dia jual berbagai macam jenis kuih-muih raya, baju raya dan juga perlengkapan lainnya. Right guys, senang cerita, ni dah panas ni dekat tengah-tengah parking ni. Ni area kapak area kapak terminal bas dia. Kita langsung saja masuk ke bahagian dalam dia. Nah, ni dia. Ni lebih kepada bazar raya sebetulnya. Dia orang jual beraneka ragam kuih-muih raya lah. Bila korang ada ternampak video saya tu macam senyap, tak ada bunyi apa-apa, tu memang kena claim copyright. Terpaksa itu punya suara saya hilangkan lah. Oh ya guys, sikit saya nak bagi tahu korang. Jadi dia bazar ni buka sampai pukul 12 malam. Start daripada 5 petang sampai 12 malam. So buat korang yang tak dapat datang untuk masa petang ni, korang boleh datang nanti selepas buka ataupun selepas tarawih ya. Masih buka lagi ya.
Jauh balik sini. Saya selesai sihat. Saya pernah saya besar dan berhubung setia. Saya minum es teh yang ikhlas. Kalau mengandungi etikot, dalam tubuh Anda membantu menurunkan kolesterol. Hingga 2 gelas setiap hari. Janganlah sure lah. Tinggal capital tu. Tinggal apa dah? Saya kecil dah itu. Last dia sampai luar sini last dia pertama pada kita start sudah sana tadi. Dia last dia sampai sini. Saya akan tunjuk korang bila korang datang sebelah sini. Jadi dia punya tempat itu memang angan klinik keluarga Aisyah ataupun depan Astana Dental. Korang boleh waste lah. Tapi lebih senangnya korang waste saja Terminal Laki Sentral. Untuk dia punya tapak korang boleh nampak dekat sini lah. Mana dekat Salam sana saya banyak vendor-vendor yang masih kosong lagi. So buat korang yang masih berminat boleh. Alright guys, tempat saya ni ada lemang dan juga ikan bakar. Dia punya rasanya memang padu lah. Air apa tu bang? Garam? Air apa tu? Masak. Ha? Air masak. Oh, air masak. Oh, air biasa lah. Dia punya lemang, ayam bakar dia memang padu syak. Siap dengan apa tu? Nasi ambang dan juga murtabak. Tambah bang, tambah ayam, tambah daging bang. Lepas tu RM6. RM6 satu batang. Berapa? RM6. Mana yang Ustaz, ini RM6. Tambah bang, satu RM8 bang. Satu RM8, dua RM16. Kak main kak, sijah kak, tambah ayam, tambah daging kak. Tambah special ada. Mari kak main sijah kak. Tinggal baru tujuh bang. Ayam daging ada bang. Kambing ada, ayam ada, ayam goreng ada. Nasi berani batu pahat. Kambing ada, boleh tengok kambing, ayam, boleh tengok. Tiga. Apa lagi? Ada dia. Siap dengan ada sandwich Vietnam juga. Style Vietnam lah. Kita buat sini, bakar dulu kat sini. Fresh from oven tak? Mana panas? Ada ayam, sardin, daging. Ayam boleh campur tak? Boleh. Ayam tu daging tak? Ayam yang tak ada tanda tak? Kalau daging ada tanda. Tak boleh. Okey? Boleh.
Ayam 3 bang. Ayam 3. 3. Campur boleh bang? Ayam dua lagi nanti. Bagi ayam 2 daging 1 bang. Rasa macam sedap lah, saya nak try dulu. Ya. Ha? Saya Kemuntih. Ha. Terima kasih kak. Terima kasih. Ingat dek, mau besi. Kau panas-panas nak tu dek. Ingat siapa besi kali papa. Jadi dia punya suasana ni dah lebih seru. Gambar. Allah, gambar. Gambar. Tadi lah. Tadi saya memang sebab Baik kak. abang ada 2 pejam. Popiah macam-macam ni popiah. Tahu ke dia ada? Punara, bukan Binmet, bukan Putih, tahu Gedil ada. Ya. Fresh-fresh lagi kita orang goreng. Buka start dari pukul berapa bang? Pukul 3. Pukul 3 sampai 7. Ya, betul lah. So saya ada nampak TikTok sampai pukul 12 malam mana bang? Itu ada mat memang turun lah. Tapi kita Sampai 7 saja. Buka sajalah. Oh. Okey, terima kasih bang. Oh. Ada betul lah macam saya cakap tadi, diorang dekat sini bazar dia memang buka sampai lepas buka sajalah. Now, mungkin diorang akan buka sampai pukul 12 tu yang sebelah sana tu. Yang area pasar apa nak cakap, pasar raya. Saya nak pening nak double ni sekejap. Baik guys, saya rasa video kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat korang yang ikut saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sekian dulu explore kita hari ini. Lebih kurang saya